Hello. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke episod 3. Episod 3 Make It Happen, brought to you by Bukaran Club. Alhamdulillah ada episod 3. Betul. Terima kasihlah yang banyak tanya Banyak sepanjang, tanya bila nak seminggu, keluar. 2 minggu hilang ni. Mana awak pergi? Mana Saya episod 3 apa? saya hari tu pergi, kan saya baru balik daripada Johor. Yes. Lari dengan Boom Sports Club bersama di Kuching Crew. Okay. So lepas lari tu ramai yang tanya saya, "Bang, episod 3 dah syuting belum?" Tapi road kucing gila bro. Gila, ramai. Tengok korang punya story pagi tu. Ramai. Saya lari 11 kilo tu dalam saya lari. Expected berapa dia orang kata? 600-700 orang tak? Diorang kira macam yang kira zikir tu, 600 lebih. Baik tu. Banyak pahala dapat dah tu pagi tu. Tak, dia tak zikir, dia kira je. Awak pun saya tengok Tokyo Speed Race pun ada 600 orang juga. Lebih. Lebih. Alhamdulillah. Nasib baik lebih dari Johor. Thank you dapat peluang tu last minute ke tu? Last minute A6 minta Bukaran Club ikut diorang kan. So Bukaran Club pun ikut lah. Ikut je lah. So macam mana performance atlet kita di situ? Vimal dan Ellison. So basically Vimal attempt untuk try to break dia punya PB sendiri, tapi which is the NR kan? 31.55. Tapi dia macam tak nak pressure dia tak nak sebut NR tu. Dia macam nak cakap dia nak buat the best for his personal lah. Dia sebut TR kan? TR tu typing record. Yes. Sama dengan rekod dia juga. Padang tu lah. Padang punya rekod dia. Okay, so I think overall menarik. Shout out to A6. Thank you so much for the opportunity. Ada kasut baru keluar. A6 keluarkan kasut baru. Metaspeed Tokyo dengan Metaspeed Ray. So Ray tu game changer lah. 129 gram. Dia ringan kan? Ray Mysterio. Ringan. Masa saya pakai tu saya terus PB lah hari tu. Awak lari? Tak ada. Awak lah patut NR. Betul. Okay. Jadi tanpa melengahkan masa yang sudah dilengahkan, kita mau tunjuk lah siapa kita punya contestant, kita punya tetamu hari ni. So dua-dua pun NR ke? Seorang NR, seorang NR lari, seorang NR makan. Okay, kita tunjuk lah 3, 2, 1. Hello guys. Selamat datang. Thank you Bukaran Club for inviting. Wow. Baik. Sebenarnya awak emergency tadi. Last minute. Ini pun last minute. Kita dua memang sangat muatnya lah. Patutnya Vimal dengan ni lah, Sanji Prabudas. Jauh. Tapi dua-dua busy, kita ambil yang lebih kurang lah Atan. Okay, so everyone, kalau korang nak tahu, this one is Acap and Atan. Acap Holiday dan Atan Syarudin. Bukan. Salah. Balik. Okay, sorry. Okay, so Acap macam mana setakat ni kehidupan selepas berkahwin? Tengok cincin lambat naik. Naik pun dah hilang. Macam mana setakat ni? Macam mana lah? Lepas bulan puasa ni macam mana? Dah pick up balik lah training semua? Alright. Alhamdulillah, okay. Training makin laju lah. Makin laju dari cat. Belum lagi. Budak tegur kan. Sengaja saya jemput awak lepas cat awak. Okay, baik. So sekarang dalam planning nak increase mileage. Sebab bulan puasa saya punya target, saya berpuasa penuh. Saya puasa penuh, Alhamdulillah. Okay, berpuasa target macam light punya training. Ada speed workout sebab kita prepare untuk par relay pertengahan ke hujung bulan? Bulan Ramadan. Tengah Ramadan. Lepas habis raya baru kita start pick up, naikkan mileage lah. mileage. So soalan sama lah kepada dua episod saya sebelum ni. Awak puasa tak par relay tu? Saya puasa. Alhamdulillah. Okay, so setakat ni Cici je lah yang tak puasa. Cici betul. Setakat ni Atan je tak puasa. Atan je tak puasa. Atas tak nampak. Walaupun dia tak lari. Betul. Penyokong yang makan. So Atan, macam mana Atan? Kau setakat ni? So masih yang sama, tak ada apa peningkatan pun sebab Dari segi apa? Nampak je dah kurus je lah. Ni kurus bukan sebab training ke apa. Sebab bercinta. Sakit. So, Mansur lah. Betul ni. Tak tahu lah sakit apa. Betul. Ni Sakit apa? cerita betul ni. Sakit hati. Dah. Bukan. Ada
apa esophagus dekat ni bahagian ni. Esophagus tu sayur. Bukan Asparagus. bukan esophagus yang sayur. Aku tak tahu nama saintifik sakit tu, tapi dia sejenis dekat bahagian salur pemakanan ni aku ada problem. Oh, sebab makan banyak sangat. One of the reason lah. Saya dah pesan awak kurangkan makan. So sekarang ni macam berjaga-jaga lah. Makan tu ada pantang lah. Betul, control. So Control medicine. bukan itu pun ada. Makan pun control. So memang tak dapat makan yang gepuk dah lepas ni. Oh, so sekarang banyakkan asparagus lah. Untuk tak boleh ni lah. Tak boleh pedas lah maksudnya. Kalau Tak boleh pedas, minyak. So betul lah makan yogurt. Betul. Macam mana hari pertama makan yogurt? tak sedap geng. Dia benda yang sehat memang tak sedap. Yeah. Tapi brand-brand yogurt kalau luar sana ambil lah. Ambil lah. Tapi memang boleh promote kau lah. Marigold ke, Panasonic. Betul. Suzuki. Okay. So jadi sakit tu dia effect performance lari lah. I mean lari pun dah berkurang ke macam mana? Untuk actually macam awal tahun memang tak ada pun aktif sangat. Bulan puasa pun aku tak aktif. Tapi after actually aku dah start aku punya training before aku warded. So awak warded? Warded. Aku warded Hospital. Berapa lama? 2 hari lah. 2 hari. Oh lama. Oh ni warded masa dinner BBP. Betul lah. Oh tu yang Lepas tu awak tak ada. Sebab tu saya Atan host malam tu. Sebab tu saya balik awal. Oh awak ada Apa? Saya pun tak tahu apa yang terjadi. Semua ni. Okay, apa yang jadi Iqmal tak menang apa-apa lah. Bukan tak menang, dia pun tak datang. Dia tak datang. Sebab problem dia. Sebab aku ada last minute juga meeting malam tu. Aduh awak ni. Kau tahu awak tak menang. Kau tahu awak tak menang. Awak takut Saya pun tahu juga ada tak menang. Betul. Rafiq menang kan? Betul. Bukan. VE. bukan Rafiq. Betul. Oh, Lagu okay. Ayu masa tu. Oh, aku try Bila Rindu tak dapat. Ini bukan konteks ni. Dia tak dapat. Tak faham. Okay. Alright. So basically let's start into the ni lah. Kita tanya soalan-soalan soalan-soalan serius. Yes. Acap kita start dengan Acap. So bila kau punya cerita larian kau ni mula dalam hidup kau? Macam Cici juga. Cerita larian saya bermula Lepas lahir. dari zaman sekolah, tapi sekolah tu macam on off kan. Time ada event baru kita training. Tak desa. On off training ke on off di sekolah? On Dua-dua. Kalau tengok muka ni dua-dua. Ni kaki. Lari ponteng. Kaki ponteng ni. on off training. Awak ada main MSS di MSS ada wakil? Sampai wakil MSSD sahaja. Awak sekolah di Shah Alam. So persaingan tu sedikit susah lah. Taling perdana kuat lah. Antara So awak wakil MSSD saja sampai time tu kategori apa? Short. Merentah desa. macam CAT lah 8 km 6 km tu. So basically awak tak pernah main negeri tak pernah. wakil apa perdana? MSSD. Petali perdana. Pun tak pernah. lah daerah. MSSD. Itu je lah. Itu je lah paling tinggi. Tapi lepas jadi okey lah sekolah merentah desa. Lepas tu yang awak sekarang ni sampai power sangat ni sejak bila? Universiti lah? Jangan marah. Bagi tekan. Awak jangan tekan. Sama slow. Saya nervous ni. Ada muka kau. Apa tadi soalan? Yelah lepas sekolah tu Lepas universiti punya cerita berlarian macam mana? dah tahu tak ada bakat waktu sekolah tu, muka pun tak berapa sangat. Tu apa buat marah. Betul. Masa zaman study, start diploma, saya start training konsisten lah. Sebab target masa tu memang nak main sukip, nak perform dekat pentas sukip lah. Sukan IPT. Sukan IPT betul. Okay. Itu antara sukan yang berprestij tinggi lah. Sebelum tu dekat awak universiti mana? Saya diploma dekat Unicel Shah Alam, degree dekat UiTM Arau. Kejap, before awak cakap main sukip tu, awak dapat tahu awak tak berapa macam berbakat lah. I mean tak berapa berjaya di peringkat sekolah. So what makes you want to train during the diploma term tu? Maksudnya macam ke memang awak rasa awak Mengisi ada masa lapang. Mengisi masa lapang ke awak memang laju time tu? So macam mana awak trigger point yang macam aku nak train lagi? Yelah. So what makes it? Masa tu lepas habis SPM, aku join dengan community run lah.
Lepas tu masuk Shout out event sikit community pertama Komunikasi apa? siapa? komuniti pertama Kaiser Ryan Crew. Let's go. Let's go naik Dustin. Naim you the man. Yeah, sexy pack. Okay, so bila dalam community run ni dah start masuk event. Lepas tu time tu every event kita dapat PB. Tak adalah every event dapat PB tapi Kau belagak pula apa? time tu timing ni slow. Oh, Lepas tu kalau shift tu senang lah. faham. Shave ni. Bukan. Oh, bukan. Awak yang kena shift. Oh. Lepas tu start dekat situ dah start nak serius dalam running. Sebab aim kita nak pergi podium lah. Macam Faham. idola-idola masa tu. Siapa Time idola tu awak? Azam- Time ni masa universiti ni kategori yang sama 6km. Tak. Saya rasa time awak Ini- dengan Kaiser tu awak main road relay banyak semua kan. Time tu belum masuk Dengan sekali kot. dengan Rogers semua. Still main long Dengan- distance lah. Ya, Oh, betul. okay. Lepas tu masuk 10k kan, banyak 10k 5k lah awak masuk. Tak pernah main half pun kan? time tu? Pernah. Pernah. Ada 2-3 kali dekat Okay. satu kat JB, dua kat Shah Alam kot. Lepas tu awak masuk Unicell. Ya betul. Okay. Unicell. Kejap, tadi awak sebut tengok idola. So siapa maybe one or two person yang you look up to lah during Awak mengidolakan siapa? 2018-2019 lah saya assume kan. 2016 16-17. Okay. Selalu kalau masuk Kaiser, idola pertama mesti Jubak lah kan. Jubak. Nombor 2 Mohaimin. Okay, siapa idola awak time tu yang awak look up to lah? Masa tu idola saya Coach Jironi. Jironi Ridwan. Maksudnya dia idola awak time tu bukanlah dari kalangan komuniti pun. Bukan. Sebab masuk- saya nampak dia menang dekat event Dia kan menang AIA dekat JB. Coach Jiro ni main long. Ya, main long. Coach Jironi dulu main long, tapi dulu SEA Games dia pernah Dia medal 1,500 dia pernah medal. Power. 1,500 ke 800. Dia lebih kurang lah. Lepas tu towards the end macam biasalah dia transition ke marathon. So time tu Coach Jironi lah awak punya Idola. Ya, betul. Hmm. So start situlah saya rasa macam nak Ceburi dengan lebih dalam lah. ya betul. Nak mencuburi, nak cuba mengejar tetapi tidak dapat. Sebab dia pun dah jadi coach, dah berhenti dalam running kan. So masuk ke Unicell tadi. So macam mana progress awak ke Sukip semua? Masuk Unicell, masuk study, kita fokus dekat acara sederhana 5,000 dengan 10,000 lah. Sebab IPT punya game mostly track event. So dekat situ training sendiri. First training dengan Coach Azwan. Azwan Bunjing. Ya betul. Coach Awan Ran. Awan, yes. Thank you Awan. Lepas saya training dengan dia lama juga. Dalam 3 tahun. Secara Aku tahu Awan pun Unicell. bukan. UM. Aku kenal Awan dekat Kaiser. So dia banyak bantu awak dari segi training lah. ya, Guide betul. awak ke jalan yang Ya, aku ya. pilih lah. Okay. Kalau untuk pengetahuan semua, Awan masih ada buat coaching lah kalau boleh. subscribe dengan dia. 3-4 tahun training dengan dia. Lepas tu training sendiri, tapi dia just guide by online lah. Bagi training program. Wah. Sebut sendiri. Okay. Lepas tu try masuk event. Sampai-sampai kau cakap dia tengah makan. Baik kau cakap. Baik kau habis cepat. Sebelum dia lupa. Dia makan tu bulu-bulu asparagus. Bukan. Itu anggur. Okay, siapa? Lepas tu kat mana tadi? Apple. Dekat Sukip semua. Macam mana progress awak dekat universiti tu? So basically dengan Awan dulu, Mm-hmm. memang kau train for this middle distance punya training lah. Ya betul. Oh. 5,000. 5,000 lah. Aku time diploma memang main 5,000 saja. Tak pernah sentuh. Aku pernah 10,000. dengar dulu masa bila dengar orang borak ni time kau one of the strongest lah masa zaman UiTM Shah Alam. UiTM dulu Tak juga. UiTM Marau dulu. UiTM Marau tu kira kau Macam Top mana? Gun lah. Kiranya bila awak dah ke UiTM Arau, maksud Ikmal is you always the first choice lah in the list. Maksudnya UiTM kan of course lah dia nak wakil ke Sukip, dia ada Betul. banyak cawangan kan. So macam mana kau sebelum CAT muncul, macam mana kau boleh antara yang terpilih untuk wakil UiTM? Macam mana proses pemilihan tu? Aku directly tanya dekat senior-senior yang aku kenal. Senior-senior olahraga lah. So dorang cakap kalau nak qualified untuk UiTM, untuk Okay. team UiTM, at least pergi mana-mana track open, buat result, buat timing, and then bagi tahu dorang. So nanti dorang akan consider. Dah consider baru dorang masukkan dalam team. Kalau coach tu dia puas hati lah dengan timing So dia. senang cerita semua UiTM punya student kena
ada timing dia lah untuk bagi kat coach atau pegawai UiTM? Ya, Baru kau boleh wakil UiTM? betul. Sebab UiTM kalau ikutkan sepatutnya lah kita kena buat satu sesi pemilihan untuk semua kampus. Tapi time trial lah. tapi susah. Benda tu susah sebab Yalah. banyak sangat kampus kan. Jauh. Jauh Kan tu. nak buat satu course. Betul. So dorang pilih macam dorang kena submit satu result dekat apa panggil pengurus olahraga Kak Zu namanya. Kak Zu shout out Kak Zu. Kak Zu jadi seluruh UiTM ke? Arah macam? Kak Zu chancellor. Bukan. Kak Zu jaga seluruhnya UiTM. Olahraga dengan suka. Kak Zu sampai sekarang. Masih lagi. Kak Zu. Tolong. Kak Zu tolong. Tolong apa? Tak tahu. Tolong. Aku dah habis dah. Oh, dah habis. Dah habis tadi dah. Sekejap, berapa timing awak? Kalau awak ingat yang macam betul-betul first time awak masuk wakil UiTM tu, berapa timing awak? 5,000? 13. Oi, Oh, kan? bukan. 17 besar lah. 17.40 something. Okay. So time tu untuk universiti dah cukup lah untuk wakil UiTM. Betul. Tapi untuk Masa zaman awak apa nama ni Kaiser tu, masa training dengan Awan, sebelum masuk training dengan Awan tu, berapa awak punya 5K? 18 paling. So Darinya dah laju juga lah tu 18. Yeah. Tak So tahu. along the way dengan Coach Awan, improve about 1 minute macam tu lah. Betul. Banyak. Adalah 2-3 minit shift. So fast forward, what's the best achievement yang you dah achieve dekat university level lah, University before level. you habis you grad? Apa achievement yang paling manis lah yang awak kalau ingat? Yang perit kena potong dengan cat lah. Itu betul lah. Tapi yelah, bila cerita pasal cat ni muncul bila dalam kehidupan awak bila? Bila dia dah nak grad, dah naik. Time tu Last year lah. Last Tahun terakhir. year. Last year kot. Last year. Oh, kiranya last year lah. Last year you in university lah. Last year ke last second year macam tu lah. Okay. Lebih kurang lah. Dia muncul secara tiba-tiba. Mana-mana main. Mana-mana main. Dari Penang main. Penang mari. Jap, macam mana dia boleh dapat Aku lupa. Aku rasa dia contact juga kot dengan Kak Zu. Kak Zu. Kak Zu. Kak Zu. Baik dah Kak Zu. Kak Zu dah tolong. Apa aku rasa kalau aku nak bersara tiaras aku panggil Aku ganti tu. Kak Zu tolong saya dapat. Lepas tu hari tu tanya Uti tu. Uti pun tentang Kak Zu. Tak ada. Ada UTM. So Cat masuk time tu dia junior lagi. Memang bocah. Memang bocah lagi. Bocah ajaib lah. Aku tengok muka pun nak lempang kan. Nampak ada Pincak Sorry Cat. Ya sebab dia laju kan. Gimana budak ni. Time tu dia cakap dekat aku dia punya PB5 dia tak pernah buat 5,000. Last dia buat zaman sekolah tak sedap. Sebab dia awal-awal kalau ikut cerita dia dulu, dia budak main lompat jauh. Itu Sahiti. Cat pun lagi dia. Cat yalah dia main lompat jauh. Lepas tu dia kata dia tak ada harapan kat situ, baru dia start lari. Oh, okay. So Kau tak tengok episod 2 tengok tapi tak. So lepas dia dah start berlari, Acap tak ada harapan lah. Betul. Ada harapan. Time tu ada lagi harapan. Lepas aku dah habis tadi, makin jadi pula budak ni aku Makin tengok. kuat. Makin kuat. Ya Bagus sebab tu Coach dia. Awan coach dia. Salah. Okay, faham? Alright, so menarik kan? Dia tak jawab lagi soalan saya. Apa dia? Achievement paling manis lah. Okay. Yang paling awak ingat lah sampai sekarang. Ni university level ke? University level. Itu je time tu dia tapau. Aku podium dekat varsity track and field grand final varsity track and field. Acara 5,000 dengan 10,000. Dua-dua dapat medal. Dua-dua gangster. Gangster. Zaman tu siapa? Siapa ada? Zimal. Siapa dia? Sanjay. Darren Jim. Ya Darren ada. Darren main dekat 5,000 lah. Dengan steeplechase kan dia. Steeplechase, yes. Lepas tu ada Darren Vash, Ruvesh lah. Yang saya ingat Darren Ruvesh, awak Cat mula-mula tu. Cat, ya. Lemah ke kat time tu? Time tu lemah. Lemah tu. Lepas Acap bijak dia terus Cat. Okay. Alright, so basically itulah guys cerita Acap ni. Macam mana perjalanan dia di Acap. peringkat universiti. So Yes. dah dengan Syakir previously Dengan Uti pun sama. dengan Uti semua. So everyone here starts at the school level and also university level. So
tengoklah betapa panjangnya perjalanan seseorang atlet ni nak berjaya sebenarnya lah. So Tapi you have to kebanyakannya memang macam ada transition lah. Dia so, orang akan nampak satu benda yang dia orang rasa ni tak boleh pergi, dia change. betul. Means so maksudnya kalau you guys ada buat benda, korang rasa korang tak boleh pergi, jangan terus give up. Korang try to change. Try to dulu, new try thing. Yes. I mean not entirely give up. Korang kena like twitch sikit lah benda tu. Kita try main sini sikit ke, atau try approach yang lain dalam training ke, then baru ini main Ini main putih. Alright. So kita pergi ke Atan. Atan pun samalah daripada sekolah MSSM kan. Bukan, tak ada. Atan, kau cerita sekarang macam mana journey lari kau ni. Tak adalah journey lari sangat pun. Tapi kalau macam Acap, macam Uti, macam Cat, semua daripada university level, sekolah level. Awak tadika? Bukan. Aku macam dia orang kita tahu lah high performance. Macam kau high altitude. Aku high weight. Cerita kau Kalau lain scene ni lah macam ni kau. Awak coach Awan dulu coach juga ke macam mana? sekarang Sekarang coach Awan coach. Okay. Sekarang coach. Silakan. So kalau untuk lari punya scene ni late 2016 lah. Time tu habis sekolah pun semua. Aku tak terfikir pun nak join apa ni. Tapi 2016 kau habis sekolah, umur kau apa? time tu dah habis sekolah lah. Kalau kau awkward nak tengok sana, kau tengok kita orang. Aku dah biasa dengan gitu. Kau memang hantu kamera. Dia kan pecinta wanita. Bukan. Tak ada kena. Okay, sorry Rana, sorry Nana. So, dalam 2016 aku ingat first aku join event fun run. Time tu bos aku registerkan sebab dia time tu tengah low week. So Bos Campbell. bukan, the boss ada macam aku kerja part time tu lah. So dia tengah namanya Kak Alia lah. Shout out. Ya, and Kak Zu ya the back. So time tu dia tengah diet. So dia macam jom lah join running. So first event aku dekat UiTM Shah Alam. Berapa kilo? 4 kilo. First event dah turun bukit. Aku lalu bukit Kejap. Kalian tu bukan aja ada scam. Iwak ni Kak Alia. Kali. Kejap, kau dah kurus belum time tu? Time tu tak ada. Time tu tu masih macam ni. time tu memang berat aku around 100 plus lah. Bukan dalam air. Lagi 200 plus. Aku rasa macam itu gemuk yang aku rasa tak berapa nak sihat lah compare tu sekarang. Kalau orang Melayu cakap gemuk bodoh lah. Gemuk bodoh. Gemuk bah. Gemuk menyusahkan. Itulah. Dah bodoh gemuk macam tu. Tahu aku pun dulu dapat. Aku sama Jadi lepas tu bila macam dari situ lepas kau lari, yelah kau punya first experience lari UiTM. Kalau aku first experience lari UiTM, lepas tu aku dah tak nak lari lah. Ya, memang actually memang dia yang register kat aku. Aku just datang lari, dapat baju, cak lawa tengok baju. Medal kan. Medal. So ikut lah run. And then second pun dekat UiTM juga. UiTM Puncak Alam. Grad lah dah dia. Yelah. Maksudnya lepas UiTM tu kau tak ada rasa menyesal ke apa? Kau pergi juga lagi lah? Tak, sebab dia yang bayar. Dia lalu Bukit Tonggit. Bukit Tonggit time tu. Kat UiTM Puncak Alam pun sama yang Jalan Hili ke apa benda tu kan. So time tu tak ada terfikir pun sebab that time mindset aku nak kumpul baju, nak kumpul. Awak lari dekat Shah Alam sebab awak teringin nak masuk belajar ke macam mana? Tak ada. Time tu dia just ajar je. So maksudnya Kak Alia ni orang Shah Alam lah. Kak Alia event semua Shah Alam. Ya, dia nak orang Meru. Kelang. Time tu memang aku tak keluar lagi daripada Shah Alam punya city. Tak jejak KL apa semua. So awak masih duduk Meru lah time tu? masih lagi. Family house Meru, Kelang Biar. Tuan biar. So jadi lepas daripada scene awak berlari tu lah. So dari 2016 sampai sekarang dah kira dah jauh lah dia berlari tu kan. Macam mana, I mean like Kenapa awak boleh dapat NR lah? Sampai sekarang. Bukan tak ada nak. Kira cerita awak PR lah. So aku tak rasa macam zaman sekolah tu memang tak ada buat aktiviti. Aktiviti aku just main bola dengan futsal lah. Time tu aku mau to keeper. Betul. Dia pernah keeper saya power. So pernah aku just banyak main keeper. Time tu lose weight juga. Lepas tu dah stop, dah bersukan memang akan naik. Aku main cepat naik, cepat turun lah. Dia kena consistently training. Itu biasa dalam kehidupan tu. Kita cepat naik, kita cepat turun. Forex match itu juga. Ada harus naik. So
aku rasa macam dah tak ada talent kan. Nak main bola pun dah tak back, ACL apa semua. So aku try untuk pergi hiking, pergi running. Asalkan keluar peluh lah. Betul. Tapi So kira power kat tu. Main sampai ACL. Asian Champions kan. Oh, main kan. Bukan tu. Itu main kan diri. Okay. Kalau ACL tu dia kat Johor lah. So aku rasa start spark aku punya running. Ashraf Spark. Bukan. Awal juga orang kenal Spark. Oh, bukan. Aku punya running since lepas aku pindah dekat Petaling Jaya lah. That time aku kerja dekat Campbell PJ. Campbell Soup. Campbell Soup. Oh, shout out to Campbell. Baik. So kat situ sebab aku nak cari geng running tak Soup ada. lah. So aku try check dekat IG apa semua yang ada. Dan tu dua. Kaiser and then Naked Speed Runner. So aku consider which one aku nak pergi. Aku nak pergi Kaiser. Aku tengok macam awal pagi sangat kan. So aku macam tak biasa lah. 4:45 pagi tu lah. Apa benda dia kan. Padahal kau malam bangun kan. PM lah Naim Dasen. Time tu dia tak ada lagi. Time tu tak ada lagi. Sorry. Oh, so Naked session dia bukan pagi juga? Bukan. Session dia Malam sebab nak naked kan. So, lepas tu awak join Naked. So that time try join Naked and then still lah berkembang lah. Masa awal-awal Naked tu, masa awal-awal Naked tu tak rasa awkward ke? Bukan. Aku tak naked. Pakai baju. Kalau aku naked, diorang yang akut. Tu boleh. Okay. Kat situ lah macam community. So diorang banyak join Ultra Trail dengan Ultra Road. Ya, naked banyak fokus Benda-benda yang tak logik lah time tu. beratus-ratus kan. Aku macam apa benda yang buat lari sampai tengah malam 100 kilo 50 kilo kan. Aku nak lari 10 kilo pun fikir 2-3 kali. Yalah, no wonder lah sampai hari ni kau macam jenis yang main benda tu, UiTM, Ultra semua tu. Memang kau starting kau dah terus main. Kau dah diajar oleh. Yalah, betul. kau dah dipengaruhi oleh 50, 100. Sebab aku ada join captain aku buat benda pelik lari dekat Bukit Jalil sampai esok pagi. Siapa captain awak? Heidi Osman? Bukan. Oh, bukan. Sit Ski. Oh, Sid. Sid adalah Itu bukan brand yang collab dengan Puma? Itu saya Sid Sid Chan kan? Oh, Bukan. Tu si Chan. Sid Sid founder. Ski kami. Betul dia founder. Okay, shout out. Shout out to Shout out Sid, Kak Zu dan Kak Lia. Saya semua kan. Shout out. Mana kau sebut kita shout out. Alright. Lepas tu sampai sekarang? Sampai sekarang lah masih berlari. Sampai sekarang berlari tapi untuk 2025 ni aku rasa aku punya performance tak cantik lah sebab banyak sakit. And then komitmen kerja lagi. Komitmen friend. Bila cakap pasal kerja ni kan, aku tengok kau kerja memang Power Rangers lah daripada pagi sampai petang, malam kan. Tapi kau juga semua event pun kau masuk. Bila kau training? Lepas balik kerja. Habis anggap. Balik kerja. Coach So aku Iqbal. lagi Coach Iqbal. aku lagi seronok lari malam daripada pagi sebab pagi aku lagi suka tidur sebenarnya. Malam baru pagi lah. Kalau Betul, malam actually tak bagus. Ada orang kata tak bagus ke lari malam. Ada ikut lah. Tengok juga. Aku tak nak judge. Dia tak bagus kalau korang dah kahwin sebab ada orang ada bini kat rumah kan. Tengok Macam bujang macam tu orang tak apa aku rasa. Tapi kalau tengok lari malam Haziq Hamzah berjaya. Itu adalah Aku banyak lari malam lah. Lepas kerja 8:30 macam tu. Sebab aku rasa macam lepas kita exercise malam, badan tidur dah tu lagi sedap. faham. Itu je aku punya concern untuk lari malam. Kalau pagi pun memang tak bangun pun. Itu je lah. Cakap je lah kau malam bangun. Apa yang Betul juga tu. So yelah, dan aku rasa bila kita nampak dia injured lutut. Kau apa event last year? Bukan skor. Skor. Yang Skor last year kan? Yang budak-budak ni. Dan itu memang kau dah dipapah masa Kena tu. apa-apa. So that one is injury yang lama 18 ataupun orang kau angkat dia. dapat sebab tu? Baru dekat situ juga. Oh ya. So actually macam kat situ lah aku punya titik-titik down tu. Sebab that time aku training untuk Berlin Marathon. Oh ya, last year you were supposed to go Bali. Aku patut pergi yang Kenapa awak tak pergi Berlin tu? ankle patah. Oh, Ankle sebab skor tu lah. Betul. Patah sebab lari. Ya. Ya. Aku ada hairline fracture dekat fibula punya ni. Dia buat banyak sign interval. Maybe over push lah. Overcook lah. Kan? Lasagna tu. So kat situ macam after that accident, aku memang lari pun dah tak seronok. Aku dah tak rasa feel tu sebab dah rehat lama. Nak rasa enjoyable lari dah tak ada dah. So Berapa lama awak rehat? Untuk hill tu 14 week. Tu aku start lari training Hill balik. apa? Bukit. Jauh juga bukit tu. Hill untuk hill. Untuk hill lah. Untuk hill ni.
Untuk heal, untuk sembuh. Tapi orang marah tak boleh muka. Cerita yang aku sangkut-sangkut kau dah. Moderator tolong kan. Sama. Kita dah tahu. Aku nak mana-mana sikit. Okay, heal. Ha. 14 minggu. Lama Itu 14 Tapi aku tengok last year banyak gila orang yang injet, termasuk kau, Zik Jun. Zik Jun punya lama juga kan. Dia 6 bulan ke 7 bulan lah. Tak tahu nak kahwin lah member. Ya. Dalam masa 7 bulan tu lah dia prepare nak kahwin. So aku rasa macam juga. Aku injek kahwin. Itu alasan. Tapi kita berdoakan lah. Ya, amin. Jangan lupa jemput lah kita dan kawan-kawan yang lain semua. Betul. Boleh. Aku nanti kahwin dengan buat podcast. Kan sini. Muat ke luar? Sampai masuk. Buat sana. Tapi aku rasa apa yang orang suka tengok pasal kau ni is basically walaupun kelakar-kelakar, tapi you are motivating a lot of people yang with your your size and all kan, oversize. You motivate me, Atan. Betul. So banyak orang macam kalau yang macam overweight ni semua akan cakap, oh Atan boleh lari, why not us kan. So basically that's the good thing that you kau sebenarnya memotivasikan orang-orang juga di luar. Kejap, berapa 10k timing 10k awak? Timing 10k aku 1 jam 9 minit, berat 105 kilo. 1 jam 9 minit. 1 jam 9 minit. Dia kuat juga tu doh. So that is around 7 flat base. Betul? 7 flat. 658. 658 659. So untuk berat 200 tadi 100 je. Untuk berat 100 with this physique, untuk buat sejam 10 ni bagi aku lah quite laju lah. Memang laju. Strong doh. Yeah. So that's why aku rasa aku pernah perasan dia pernah like letak dekat dia punya, I think bio kot, like fastest heavyweight lah. Telefon ni aku letak. Kalau dia kau dah buang? Aku dah buang sebab aku rasa Ada orang lagi fastest? aku rasa kena potong yang besar sekarang kan. Sebab aku rasa macam Yelah kau dah bukan rakyat aku sekarang. Aku tak rasa aku dalam peak tu lah. So aku tak confident untuk say tu. Sebab kau dah injured apa semua. Betul. Macam mana kau boleh masuk Adidas? Tiba-tiba. Macam tu je aku lompat Macam ni. Lama tak podcast. Macam untuk aku join brand Adidas lah. So happen bulan 11 2022. Time tu 2022 ke 2023? 2023. 2023. LIHM first edition 2000. Okay, sorry. 2022. Dua lah. Ujung tu. So dah ada buat pemilihan lah. Aku tak terfikir pun aku dapat. So aku just Pemilihan Time trial. Bukan. 1K. MSS LIHM. Pemilihan ni macam mana? Kena sign Google Form apa semua. Aku tulis Susah. nama apa semua. Belum, itu yang pertama. Dia ada saringan-saringan dia. Kiranya ada ujian kecergasan semua. Ada. dia macam Nak masuk UiTM. Ada big test. Tak ada yang tu tak ada. So macam Open test? pun tak ada. Tak ada juga. PO2 Mac test. Untuk dia test makan. So aku je apply. The reason kenapa nak join ni, aku tulis kat situ sebab nak famous. Awak bersikap jujur. Betul. Nampak aku tulis kat situ. And then Very honest. nama aku letak nama penuh lah. So orang tak tahu pun Atan tu siapa. Zulfakri. Atan bin Holiday. So bila the captain nampak kan macam siapa Mamat. Bodoh. Mamat ni macam reason bodoh-bodoh. Orang lain bukan main kan. Oh nak join Adidas. Yalah, tiba-tiba nak famous kan. Aku letak kan sebab nak famous. Macam celaka. Tapi Tasha dia kenal lah aku punya nama. Tasha Jeki. Tasha Jeki. Syarat tu Tasha Jeki. Tasha, Kak Zu. Memang hidup budak-budak ni semua ada kabel. Okay. Jadi yalah, bila dah masuk pasal brand ni, jom kita kacau budak ni balance ni pula. Dia ingat dia terlepas lah. Betul. Seronok lah dengan The Balance. Berapa lama dah awak bersama Dia bila tu kau start dengan ni balance? Aku start official sign contract tahun lepas. Yes. 2024. 2024 sampai hujung tahun ni. Macam mana dia approach kau? Macam mana Dia tengok saya dulu balance ke tak? Bukan. Dia approach dekat IG, kat DM. Hi you. Hi you. Apa tu? Siapa nama orang? Kak Zu. Bukan. Nama tu tak payah bagi tahu. Nama tak boleh bagi tahu lah. Panggil je lah. Boleh shout out. Sekejap.
dia start macam biasa sini barang dulu. Kiranya dia approach via social media jugalah. Yes. Kak Esther. So korang semua Bukan. budak-budak apa yang mana yang yelah Asyik cakap nak sponsor tu, korang tengok request. Mana tahu dia orang Kadang- pernah message korang tak buka kan. Kadang dia dia kadang Betul. ada IG dia masuk request. Yeah. So basically macam Tak Acap ada pun dia buka notification. ni. Bukannya bila Acap habis lari track tu dia datang awak tak ada. Awak Via- saya via ingin socials. membina awak. Yes. So daripada situ lah benda tu starting lah after discussion and discussion lah. I think sebab Acap ni for me lah, New Balance ni dia macam rare sikit lah. Sebab Yeah. mostly kita tengok like the exposure banyak kepada Asics, Adidas, ada Pacer dia kan. I mean macam New Balance ni dia macam up and running lah. Dia baru nak start naik kan. So I New think Balance macam Actually New Balance before ni hype time zaman-zamannya. ya zaman-zaman Betul. ni aku rasa New zaman-zaman Balance dulu macam like Koci. more focus on lifestyle. Kalau tengok Ya, butik-butik butik dia pun banyak banyak focus. dia punya barang-barang. Tengoklah ni baju kan. dia smart mat. Bila nak bagi satu? Thank Bukan nak cakap apa lah. UK Size M 7 dengan UK baju gila. Okay. So jadi after transition, I mean bukan transition, sebelum tu kau tak ada pakai apa-apa pun kan. Dari Before New Balance pakai apa? Pakai Rojak ah. Rojak lah. Nike. Masa kau dah start dengan New Balance tu, how do you feel the product tu lah? Bila kau dah start pakai kasut tu. Penerimaan quality. How do you feel lah? Aku rasa macam lambat sikit nak adapt dengan kasut baru kan, jenis yang baru. Sebab sebelum ni aku banyak pakai Nike Vaporfly sebelum Yeah. sign dengan New Balance kan. Training pun Nike kan. Betul. Sebab kasut Nike Vaporfly tu dengan time tu aku dapat SC Elite V3. Ini kasut pertama. Yes, Antara kasut- kasut pertama NB awak. V3 sebab kasut yang tu dia racing shoes tapi lembut. So transition Vaporfly ni macam stiff sikit tau. Agresif. Yes, dia agresif. Aku suka yang tu. Tapi bila transition tu kasut yang lembut sikit ni ambil masa sikit lah untuk aku nak adapt kan. Tapi so far ada few race yang aku dah pakai dengan kasut tu and dapat PB, so aku rasa macam Yeah. tak ada isu lah untuk aku. Cuma kena ambil masa untuk adapt betul. dengan different macam mana? Different structure of shoe. Yes, betul. Different kind of technology. Tapi Sebab- sekarang dah macam-macam, dah lebih banyak, dah after 1 year dah banyak kan kasut. Yeah. New Balance dah keluarkan and awak dah pakai. Saya tengok pun dah macam-macam ni, ada balos. Last year kita orang Balas. dengar rumours masa tu kau patutnya pergi New York. Yeah. What happened? So absurd. Kalau tak kau dah beli Asal muka kapit. kau Asal muka kau tak ada? Kenapa Afif tak ambil video kau? Mana kau? Aku yang bro. Aku yang rakam jadi arena. Oh. Aku catat lah ankle patah. Bukan. Tapi betul lah injet. Itu lah sama case injet. Time tu injet. Heal 14 minggu. Injet apa hari tu Aku lupa lah. Cup. Oh, okay, bukan. Ni, Jalan quad. aku pilih. Quadricep. Oh kuat. Aku punya quads ada minor tear sikit. Kuat kau tak kuat. Tak kuat. Kurang Memang kuat. tak kuat. So dekat situ dah kacau training. Lepas tu injury tu lama tapi aku biar layan je kan. So dia on off. Lepas tu sampai masa dah time easy pun dah rasa, still rasa sampai tak boleh nak continue running. Tentu aku dah start pergi check lah. Kalau ikutkan itu supposed to be your first marathon lah. Yes, betul. First major ke? First marathon, first world major marathon. New York dah lah ni. So ada ura-ura tahun ni kau akan pergi ke? Tahun ni tak pasti lagi sebab tak dapat Tak ada apa-apa info lagi lah. lagi. New York apa So, ujung tahun kan. dia ujung tahun. Masih ada harapan lah. InsyaAllah. InsyaAllah. So kalau tahun ni kalau ada rezeki kau nak pergi lah. InsyaAllah NR lah. NR. Kita mesti confident bro. SEA Games lah. Cakap depan Dua-dua kamera. Ha? Game. Mesti kena punya Aziz. Aziz Itu kasih habis lah. Shout out Aziz Jangan banyak tidur sangat Aziz. So, jadi macam okay faham New Balance transition shoe and then now bila kau dengan brand ni macam ada more opportunities kan. Yeah. Even like macam Adidas also Bawa you ke guys- Berlin You kan? guys have Berlin, you guys Boston. have Boston and all, and it's a very good experience for you guys lah. So basically Tu antara elok lah kan. plus point lah. Kalau kita duduk di bawah satu entity, dia ada dia punya substantial punya connection dengan marathon-marathon di seluruh dunia lah. So selamat. Jadi okay sekarang macam
kau punya next ni, what's next Yeah. for you this year? I mean like tahun ni, awal-awal tahun tu tak adalah nampak kau macam apa nama? Menyelah sangat lah kan. Tadi saya ada call manager dia. Macam manager tu cakap performance dia last year a bit up and down, maybe because of the injury that you cakap tadi. So like this year your team pun dah dah expand kan, dah ada Justin pun nak pergi SEA Games, Syakir nak pergi SEA Games, Hazman nak pergi SEA Games, Haziq nak pergi SEA Games. Kau bawa lah satu team. So macam mana, how do you want to stay competitive not only within your team and your teammates, your strong teammates, but also untuk luar lah, sebab And also kau punya ni lah, I mean like big goal lah. maybe kau dah ada set satu event yang memang kau nak go, Kau nak go and out of all out. event mana tu? So macam mana, how do you want to stay maintain relevancy dekat ni, sebab sekarang dah ramai mal laju-laju. And Betul. what's your end game? Memang betul SEA Games tu kita tahu, tapi yang bawah-bawah tu dulu. SEA Games betul. Oh tak ada. Tak nak pergi SEA Games. Lambat lagi. Aduh. Aku punya areas untuk tahun ni maybe KL Standard Chartered lah. KL Standard Chartered. Kalau half, yes. Kalau tak jadi kat situ, kita ada backup plan. LHM. LHM. Yes. LHM Langkawi. flat sikit lah. Flat, yeah. Hari tu dapat beli tiket lah. Tiket apa? Dapat ballot. Dapat. Beli slot lah. Oh gila weh LHM. Beratus. Sama macam kat Johor. Ya, beratus. Hari tu dia orang beratus sampai dekat rumah aku. Panjang sangat. Walk in. Saya tak tahu apa yang Syam punya office ni. Tak, dari Langkawi beratus sampai aku. Gila, dia yang second day tu dia buka 500 500 slot. yang beratus 90,000. Ya. 9,000. Gila. Ya. Memang tak apa ajab, tapi awak antara yang bertuah lah. Alhamdulillah. Awak memang anak soleh. Betul. Ya tu. Okey, sampai Sebab tak dapat, dia tak soleh sangat. aku hospital penting. Alah, macam tak boleh main phone. Tak boleh tangan dua kena cucuk. Tak boleh. Tapi you gotta come to Langkawi lah kan. Kalau tak dapat, you gotta feel the vibe. Aku follow direct sendiri. Tak ada pun list. Kau tahu kau risk kau tahun ni? Sepatutnya areas aku score lah, tapi Bulan 7. betul, sebab aku rasa ada balance 2 bulan lagi untuk training. Aku rasa tak dapat. Tak Yelah cukup. dengan kau punya macam Sebab biasa kalau aku nak start balik, aku perlukan base. Bukan girlfriend lah. Bukan. Oh, okay, sorry. Aku perlukan base dalam 2 bulan lebih untuk nak maintain pace tu. Training untuk half marathon bagi aku memerlukan 3 bulan lebih lah untuk nak capai. So, you did not register for Snapchat? Register? Register. So ini semua event register. Okay, betul lah. kadang-kadang aku tak register, orang yang bagi. Aku ambil Kali lah. Bukan. Kejap, so meaning you still have chance lah. Ya, so dekat memang Snapchat. memang skor ni memang aku tak letak apa-apa harapan lah. As long aku boleh buat as a long run. So areas aku adalah Standard Chartered sebab dia dah tukar venue apa semua. So aku nak rasa laluan yang lain. I feel they're different lah kan. Different vibe. Lepas tu dia pusing, pergi Ampang, pergi Keramat sana. Kau park motor kat rumah kau sikit. Kau naik motor. Dia orang tahun ni dia orang buat kat Federal Highway lah. Federal? Serius lah. Daripada KL sampai ke Meru. Itu yang buat tu dia. Aku rumah aku buka order tadi. So Standard Chartered. If Standard Chartered tak jalan, maybe kota baru half marathon. Tapi itu event manusia biasa lah. Event manusia gila yang kau tak masuk Yang ultra 50, 100 semua. InsyaAllah aku akan repeat Pahang Eco. Pahang Eco bila? Pahang Eco bulan 8. Bulan 8. Kau bulan 7 kau buat skor. Lepas tu kau dah pergi bulan 8. Tak mampus. Actually, aku tak terfikir lah nak buat ultra ataupun trail. Ada maybe bukan yang long lah. Bukan club. Bukan. Aku rasa kena ban lah ke depan ni. Tidak, bukan tidak. Tidak. Kau semua bukan memang bola tanggung gitu. Betul. Jadi so kiranya aku tak boleh brain lah Tan. Kau bulan 7 skor, lepas tu bulan 8 kau nak pergi panjat. Itu berapa km pula? Faham tu 25. 25. Tapi 25 the effort same juga. Lebih kurang tu. Dia bagi aku kalau bro. trail running dengan ultra running dia Beza. tak stress sangat lah. Sebab kita Mana lagi best Tan? Trail because kau jalan. Yelah, dia boleh jalan, dia boleh slow, dia boleh relax. Sebab aku rasa aku punya power dekat Height height lah. naik lah. Downhill tak boleh, jahanam letup aku. Sebab
Kalau kat height aku boleh potong orang, downhill tak boleh. Wah. Aku bagi orang betul. Ini ada facts ya. Tapi kalau kau hype potong orang, kira tak ada function tu. Betul. Bila downhill orang potong balik. Betul. Mereka ni kau jangan potong orang apa buah hal kau je. Salah. Strategi kau salah. Strategi kau ingat kau betul selama ni. Sebenarnya kau salah. Nanti dia laju kena share pula. Susah hidup dia sebenarnya. Ya tu. Macam kau Cap, kau pernah main trail ke? Tak pernah tu. Tak pernah. Ah. Memang tak pernah try. Jangan cuba-cuba lah. Jangan Itulah. Dia takut hantu. Bukan. Oh iya, kau cakap pasal hantu kan. Macam mana tu kalau trail budak-budak yang sampai malam-malam seorang-seorang macam laju kan? Kau pernah nampak hantu? Pernah kan? Hantu pun takut dengan dia gila. Dia nak dia expect macam hantu kan aku. Hantu balik. Aku Kau cakap besar kan kau tengok. Kau balik dia motor tau. Rumah sebelah je rumah. Nasib baik. So, jadi yelah macam trail ni bagi aku tu lah satu kan. Satu ialah kau punya fitness. Satu lagi kau duduk sorang-sorang dalam hutan tu kan. Aku tak faham diorang macam mana diorang I mean like berani nak berdepan dengan whatever. Tak pernah tak ada experience macam tiba-tiba keluar Ada. Harimau. Tapi Tiger ke? tapi kalau bentuk-bentuk je tak ada lah. Mostly kena kacau yang macam gelak-gelak ke. Orang Yalah, tak cakap hantu ke. of course lah dia. Tapi kalau macam binatang buas, Untuk aku tak nak. Paling-paling pun aku nampak ular melintas. Lepas tu aku berhenti lah jalan macam tu. Bagi dia melintas dia sambung. Kadang-kadang ada reason juga kenapa dia melintas. Maybe dia nak suruh kita stop, ada benda kat depan. Macam tu lah. dia dah tahu ni. Ah. Dah tahu apa nama ni orang panggil ni betul-betul. Ada baca-baca lah. Betul. Baik tu sebab yelah of course kita duk fikir juga kalau macam contoh yang main sampai 100k 100k Ada yang 100 miles pun ada. betul tu. Berhari-hari lari. Mula-mula aku Sakit fikir juga macam orang tak takut ke. Until aku try sendiri lah. Sebab time tu kau takkan terfikir pasal benda bodoh ni. Kau nampak tempat gelap kan, kau tak fikir. Sebab kau akan fikir Hantu-hantu semua dia cakap korang bodoh. bukan tu. Jangan tu. Kau cari kebun dia tu. Kau cari kan pakai bahang iko. Bang ikut teruk jangan tu. Tak cukup. Shout out hantu-hantu bahang. Hantu-hantu bahang kasi kejar dia. Bahang memang keras saya. Ambil nombor plate dia. Okay, faham. So macam sebab kalau kau dah masuk hutan tu kau fikir macam nak habis lah. Kau nak kejar COT. Kalau kau lari road kau tak terfikir sangat nak kejar-kejar COT ni. Kalau macam trail dah ada beberapa COT. Contohnya Checkpoint dia COT checkpoint, kan. checkpoint tu nak ke sana kau kena at least 4 jam. So kena kejar. Dia tak boleh nak santai sangat pun. Kalau half marathon aku jalan 4 jam pun aku boleh habis. So the base je. What a runner. Awak memang A lah. Awak confident. Race. Tak, sebab sebelum bulan 2 hari tu UiTM Ultra tu untuk training 52 km tu aku join 3D City tapi tak lari pun. Jalan je. Jalan je lah santai lah. Engkau Macam Kau pernah jalan? best Jalan-jalan. sekarang half berapa? Best time half buat masa ni 1:17.0. Oh, belum 1:16. Belum. Dino lagi laju. 1:17. Laju lagi atas 1:19. Bukan 9 10 km. 10 km. Aku rasa double je. 1:17 tapi kau ada set any target tak tahun ni? Try break. Ada. Break PB lah of course. Sebab tahun lepas misi nak break PB tak berjaya-berjaya. Last dekat LHM lah kan? LHM yes, tapi itu pun tak edit. Awak nak ikut 2 kali lah tak edit. Dah 2 kali lah ikut Tu lah. Syakir 2 kali lah. lepas tu. Ajar tu cat ni. Pijak je. Macam kau kan kalau sebelum race kau macam tenang ke kau jenis yang banyak fikir? Apa ritual dia? Kau macam Mereka kau akan dengar lagu Nampak ke, dia. nasyid ke, zikir. what type of Apa amalan kau what lah? type of racer lah you? Macam Zikir, Tan tadi dia baca-baca petua, elak hantu kan. Macam Antan dia akan tunggu ular dia kata jangan. Itu lain pun. Apa kau ni jenis kau ni jenis yang chill Aku tak ada apa-apa ni lah. Tapi nervous tu confirm ada. Yeah. Nervous memang ada. Every day mesti nervous kan. Tapi kalau nak compare dengan zaman main track kat uni tu kan, aku rasa itu punya nervous lagi gila lah. daripada- Yelah sebab korang sikit orang Ah. and all eyes on you lah. Yes, lepas So tu track tu macam tu kan. Betul. Macam Lepas- kita buat runner track semua kan. Ya, Kan diorang kata nervous kan. ya tu memang tracknya race memang nervous. Lagi satu sebab aku memang target nak podium kan kat track race. Cuma color medal je lah tak tahu.
Stray je tu. Jangan. Spray apa? Spray medal. Color medal tak tahu. So kalau race macam road race ni Medal semua sama color. tak adalah nervous yang teruk, tapi aku macam go with the flow. Dia lebih pada pressure from ourselves rasanya kan. Bila Pressure Tak from ada, manager outside. kan? Betul, Manager kan? manager kot tekan. Ya tu. Order banyak Benar juga. Order banyak. Betul. Order tu, order Grab semua. Sebab dia kau makan tak? Tengok kan. saya kuat makan tapi ulas saya takut. Macam Atan dia berani lah saya tak. Atan berani kena benar. Kau jarang main ular. Saya tak. Ular lain. So macam mana awak nak nak improve? What's the progress now? Ya, nak ke 116 achievable lah tahun ni. 116 tu boleh tak? InsyaAllah boleh. Sebab plan tahun ni aku nak Apa benda beza awak nak buat? aku nak try hit 100 km per week lah. Oh, maksudnya naikkan High Malaysia. mileage. Yes. Satu soalan cepu mas lah. Macam kau sekarang dikelilingi oleh kau punya teammates semua performing athletes kan. Kau ada rasa pressure on that ataupun kau kata macam kau giat lah juga aku relax kan? Pressure sikit ada kot. Ada. Tapi aku macam Kat kau dengar tu. Kat dia dengar. Kat dia dengar. Bagilah abang-abang lah. Abang dulu kot main teknik. tapi aku more to fokus nak achieve aku punya PB lah. Yalah. Basically you versus you lah. Yes, betul. You want, for Actually yourself. benda tu elok lah, so that I mean you always have a motivation untuk be faster kan, walaupun among teammates kan. Yes. Yeah, I think it should drive you more lah. Tahun ni ada planning to run overseas. Tak tahu sebab manager pun senyap kan. Alamak. Tak dapat call kan. Macam last year aku dengar ada budak-budak apa bukan run club ke apa bawa dia pergi Meta Time Trial. Bukan run Baik club. lah budak-budak tu. Tu. Kau kan. So, itu Time tu kau perform lah kan? oh, ni last year awak banyak main pergi Thailand kan, Sawadee Cup. Yes. Ya, Dua kali lah. So macam mana awak punya pengalaman lah, macam Atan Pahang tu kan tuan tu. Macam mana awak jumpa tuan tu Thailand? Hantu Thailand lain sikit. Gila orang lah. Dia bayar orang. Banyak happy-happy sikit kan. Aduh. Macam mana pengalaman awak lari 2 kali? 2 kali, yes. Satu Bangsain Tech. Jangan mencarut. Bukan. Bangsain. Oh, Bangsain dengan Tech. bangsat tadi. Bangsain Tech dengan apa? Asic Meta Time Trial Bangkok. Itu Bangsain yang ni Bangsain Arena bawa. bukan nak bawa tu eh. Bukan yang bawa. Bukan bawa. Macam mana? Jadi berdekat Bangsain tu kau how do you feel their event compared to our Kau event? podium kan? Aku podium yes. Nombor 2 kategori umur lah. Best lah event Thailand best. Best. Serius. Apa yang best? Serius Padu. Serius padu. Apa yang best? Apa beza dengan Malaysia dengan Banyak. Diorang macam lagi maju ke depan kot. dari segi? Kita dari segi RPC. Respect collection lah. Yes. Diorang pakai. Gambar-gambar dia orang pun kan. Well, you know, like AI like Yes. Fotografer dia orang ramai. Betul. Kau lari 1 km jumpa fotografer. Dia ni tu lepas tu dia siap bawa lighting apa semua kan. Yes, betul. Lighting semua cukup lengkap lah. Betul. Kalau macam kita banyak guna ni je kan. Betul. Itu lagi aku rasa macam lagi senang lah sebab dia dah siap ada barcode dekat bib. So kau habis lari kau boleh scan dapat result dapat gambar. Terus beli kan. Yes, kau nak beli bulk boleh, beli satu boleh. Last tu lagi satu Meta Time Trial. Meta Time Trial. Yang itu apa, selection nak masuk A6 ke macam mana? Bukan. Oh, bukan. Bukan run club. Yang itu bukan run club bawa saya. Oh, bukan. Bukan run club bawa saya. Kenapa Saya dia pun bawa? tak tahu. Kenapa dia bawa awak? Saya pun tak tahulah sebab saya Sebab jadi tahun ni dia dah bawa cat. betul. Okey, sama. Tapi time tu dapat buat apa-apa lah? Dapat break Podium apa? tak? 10K. Tak dapat. Tentu Kenapa? Awak berapa lah dia sekarang? sekarang 3504 3504. tapi itu 10,000 sorry. Kalau track Kalau road. kalau yes tu Yang tadi track. tu track. Yang tu track. Aku yang lari kan kau yang lari. Kalau road 35 30. 35, 30. strong Okey, juga. laju juga. Tapi aku nak break 35 tu dari tahun lepas tak dapat lagi. Tapi Tapi insyaAllah bila nanti. benda kalau dah sayang memang susah nak break. Bukan. Bukan. Lain. Ya, lagi-lagi awak punya apa girlfriend pun duduk jauh kan. Takut. Okay, jadi
I mean like kita pun ada sikit je masa lagi kan. So kita try korek Atan lah. Atan punya Jangan korek dulu lagi. BB Place punya KL Run Fest. Yeah. So Macam mana progress? KL Run Fest. Sebenarnya Persiapan. Kita nak promote lah ni. Aku tak berapa nak involve sangat. Tapi apa yang seronoknya pasal KL Run Fest ni, pasal dia punya Sekiden tu lah. So Sekiden. Sekiden iaitu 30 km 5 orang punya relay tu. Oh, 30 km 5 orang lari. Betul. So the minimum satu orang 2 km. Acik kau. 6. 6 km 5 kali 6 30. Tapi tak silap aku Tak, dia boleh buat 2 kilo. tak Sekiden tu orang macam ikut suka kan. Setiap Oh, hari. betul. Betul. Dia tak spesifik 6. Betul. Dia boleh siapa nak lari 10 balance nak lari 1 pun boleh. Tapi minimum satu loop kan, satu run. Betul satu mana. So Lain. aku plan macam aku nak join dan kumpul. Heavyweight runner lah. Yes, kumpul orang-orang Aku dah agak dah. banyak lemak macam Kau mesti nak yang sebelum diorang tutup barrier last tu kan. dah sekali. Itu kerja Zahir. So bagi aku macam tak banyak lagi event kat luar sana yang buat benda ni, and then Confirm kena Aku punya rasa, TRS. aku rasa the current scene of running semua orang tengah macam pecah kepala untuk buat something yang Different. very different. Yeah. A lot of brand macam Saucony baru ni buat underground parking. Gila babi. Macam kat Europe semua dah buat. kenapa tak ada geng orang? Ada open house. Ada yang bukan tu. Yeah. Lepas tu a lot ni lah Adidas pun aku tengok sekarang dah banyak macam relay. Barunya aku tengok kat gambar dekat KJ dia orang Betul. Kelana Jaya. So, ada zero record. So every brand is tengah push, and also independent organizer pun tengah go all out lah. Macam kita orang pun like we will focus on our run the track, and kita harap macam dengan apa yang ada sekarang ni, scene makin berkembang, a lot of more opportunities for all the runners as well lah kan. So More sponsors as well. Barulah corporate company ni nampak lah. Tapi satu benda yang aku nak point, Alamak. macam Moiza kata, harga event makin mahal. kita Moiza masa dah tak bayar event tu. Yang bayar je kau je. Kau je yang bayar. Okey, perbincangan ni kita bincang di episod keempat. Betul lah tajuk untuk episod keempat. Harga event semakin Gaji semakin Okay. Jadi kau so basically KL Run Fest tu yang kau nak cakap Sekiden tu je. Dia nanti ada apa? Dia ada yang tu pun harga pun mahal. run. Tak juga, satu tim 105. Kau jangan salah sebut. Aku tak berapa pasti tadi. Tak ada je. Aku dah check dah. Aku semat lagi tahu sebab aku memang tak tahu apa-apa. Bukan tak tahu. esok kau Tak kena involve. buang apa. Dia Fahmi tengok ni mesti kau kena punya. Ini dah peluang kau untuk promote. Tapi kau tak tahu apa. Sorry doh aku. Band dia dah Okay. Jadi tak apalah. Aku rasa macam of course lah kita suka nak support new things benda macam ni kan. So I hope everyone yang dengar sini ada team sendiri try lah masuk this KL Run Fest. You have to support this kind of events from our local organisers. BB Place ni is somewhat like macam an entity yang banyak juga bantu the running community. They are involved with a lot of things. So basically kalau cara kita support event diorang ni is cara kita give back to them again. By joining them. Yeah, by joining them. So I hope you guys can also support them and go masuk. Walaupun kita tahu nanti tim-tim yang kuat mesti PCOTD, The Running Saga, Working Class Champ tu tiga-tiga tu lah yang mana semua tu kan. Jadi kita ni tak apa, kita main bawah je yang mana kan, macam heavyweight runners, Betul. seafood runners, apa Yang slow-slow nanti kan semua kan. okay, jadi itulah I think it's a good thing for everyone. Thank you so much Atan and Acap. Hari ni ada birthday siapa-siapa? Tak ada. Cukup. Thank you for being here. Kerana sudi menerima jemputan last minute lah. So thank you juga dekat Max. Sepatutnya kita nak buat esok. Tapi diorang lah bagi kat orang lain lah. Alik, salah kau. Okay. So yeah, thank you. Ada any Ada ucapan nak sebut pada korang beritahu apa-apa, nak propose ke, nak cakap I sudi miss kau kahwin aku ke? I miss you my Nak pergi New York ke? Yeah. Beritahu lah. Bila last kau jumpa awet kau kat utara? Padan ke kau? Jangan macam tu. Yeah. Bila last jumpa serius? Alustar Half. Kalau salah masa tu perform tak? Selalu kalau Cinggi ada ni mesti Perform gila tentu. perform Kau tak? nak cinggi ada. Satu Tak, time tu buat 10K. 10K. Berapa? 35? 35. laju lah tu. Sebab dia singgi. Ya tu. Bila dia nak pindah KL? Eh, Laju sikit awak kat sini. tahu lah. So dekat sini awak tak ada apa-apa skandal lah? Tak ada. Okay, Alhamdulillah.
Awak ni teruk lah. Shout out. Shout Shout out. out tu dia punya Kak Zul. long distance. Kau kan dia aku dengar cerita tahun ni kau macam dah ada pasangan baru semua. Esther nak Cerita ke- sikit. Tak ada pasangan baru pun dah lama sebenarnya. Oh, shit. Cuma tak reveal je. Oi, baik doh. So bila akan melangsungkan Lepas Mac jumpa pasangan hidup juga. saya lambat lagi. Lambat lagi Tapi Saya saya kena- dengar awak ada macam kenang-kenangan Sawan. Bukan Tak ada. Betul Saya selagi Haziq dengan Hazman tak main SEA Games, saya kena single. Itu kontrak saya. Oh, ya kontrak So, dia dah berkahwin sehingga Haziq Hazman bermain SEA Games. Itu nombor 1. lama. So kau Lambat lagi. kena pastikan masa depan orang. Sebab tu setiap hari aku tanya Haziq tidur kau apa? Jangan tanya. Aku nak kahwin cepat. Ada So pesanan lagi masyarakat. kekalkan gaya hidup sihat. Nah, Itu betul. je. Walaupun yalah. Walaupun gemuk. Walaupun gemuk. Aku tak sebut. Elakkan makan super ring yang berlebihan. Jangan. Sorry Dotan. Nasib baik dah nak habis. Kalau tak aku tanya super itu. Alright. So thank you Atan and Acap for this episode 3. So guys, jangan Subscribe. Jangan lupa subscribe and like, share, komen pada Sila komen lepas ni nak je siapa. siapa Yeah. korang nak after this. Korang komen je. Kita akan dengar kan. Tak ada lah. Aku rasa macam we try to like macam variety kan lah. Ya, betul. Pasangan pula. Variety kan lah. Apa Ya. kita punya apa nama ni. Macam laju tak laju lah. Banyaklah list. Yang tak ada dalam list Ella. Kena lah. Alright. Okay. Alright. So everyone, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in Thank you. episode 4. Bye. Bye. Let's go. Nice.